Okey, hari ni aku berpeluang untuk buat video sikit. Walaupun video ni dah record lama sebenarnya. Hari ni aku akan buat pasang enjin C70 yang dah convert ke EX5 hard power. Jadi sekarang prosesnya aku pasangkan crankshaft. Aku minyakkan dulu sikit pada bahagian rumah bearing dia. Motor ni motor ladang ni. Jadi kita masukkan crankshaft dia. Okey, ini adalah crankshaft PMP Honda. Road dia road EX5 high power. Jadi kita akan pasang macam biasa lah. Kita dah cuci, masukkan gearbox asal gearbox 3. Kau masukkan seketul macam tu senang. Pusing-pusing sikit sampai masuk. Okey, kita masukkan sub anchor. Cek dulu washer yang ada pada gearbox. Dia aku masukkan gasket. Untuk gasket aku pakai untuk S5 high power sebab crankshaft dia dah bertukar kepada tangan EX5. Jadi ni kita masukkan macam biasa. Just ketuk-ketuk sikit. Kemudian kita betulkan rapat pada permukaan. Kita tak nak basket koyak. Jadi kita pusing-pusing tadi gearbox dia. Kita boleh kunci dia punya skru-skru. Kunci satu-satu. Handle ni cuma aku masukkan dia di kontak. Nanti aku akan ketatkan guna manual. Sebab kalau guna handrail kita tak tahu berapa kekuatan dia. Jadi ni proses untuk buang tiang asal C70. Kita akan gantikan dengan yang EX5. Jadi yang mencari alat ni boleh tengok dekat aku punya akaun media sosial yang lain. Aku ada reviewkan pasal alat tu. Jadi sementara kita tunggu spana tu. Tengok kita akan lock guna ply grip dan juga handle L untuk buka dia. Oh, just pulas. Dia akan pusing. Okey, macam biasa lah. Kalau aku bohol memang akan duduk atas kursi kursi sekolah. Sesuai dengan nama akaun aku. Jadi kita dah siap sebelah sana dan kita akan masukkan biji-biji daripada gearbox tu. Jadi korang kena pastikan betul-betul yang ni sebab takut tersalah masuk. Sebab ada satu biji tu adalah yang pendek.
Jadi korang masuk yang panjang dulu semua, baru last dia korang masuk yang pendek. Sebab nanti kalau tidak, nanti korang kena sedut boleh pakai magnet. Batas 10 kan? 10. Ah. Okey, aku akan pasang bintang dia untuk C70. Sebab dia adalah daripada gear 3. Dan aku tak nak tukar gearbox dia untuk masuk gear 4. Jadi korang yang nak dapatkan gearbox 4 boleh cari. Sekarang banyak. Ini barang-barang yang dah ready untuk dipasang. Kau pasang sub gear dia. Macam biasa, tutup sikit. Ada. Oh, yang belum subscribe aku boleh subscribe aku dulu. Boleh like aku, boleh komen. Aku akan pasang dia punya ni. Kau jangan lupa washer dia dekat bawah. Kalau tidak nanti gear kau akan lekat. Ni antara benda yang penting kan. Biasanya kalau dia jam, dia tak akan susah masuk gear atau gear tak lekat. Kau kunci dulu sikit. Nanti baru kau cuba check dengan manual. Sebentar korang tunggu video aku ni. Sebenarnya video ni dah record lama. Jadinya aku terpaksa buat recording balik. Mungkin boleh bantu korang yang nak pasang, nak upgrade sendiri. Boleh layan video aku daripada A to Z. Dia kau akan masuk bintang dia, tenaga dia. Dia yang asal tenaga. Jadi kita akan masuk gigi dia. Kemudian yang benda yang pentingnya, gigi besar ni untuk aku check dulu sebenarnya ni. Sebab ada yang aftermarket dia agak tebal. Aku akan masukkan dia punya anchor spring. Aku just tarik dengan tangan je. Jadi kita masukkan pin dia. Jangan lupa pin ni pula. Kita masukkan gigi besar. Kita masukkan pin dia, pin C-clip.
Saya akan masuk mangkuk kelas dia. Aku tukar full set. Jadinya mudahkan kerja kita. Dan sesuai dengan keadaan enjin yang lama. Jadinya kita tukar seketul adalah lebih baik lah. Tak perlu nak banyak-banyak kerja. Kunci macam biasa. Gunakan handrail. Kita akan kunci dia. Gunakan handle dia yang betul. Kita tak guna ketuk. Korang yang suka ketuk boleh dapatkan tools yang betul. Sebab harganya pun tak mahal mana. Okey, ni kita nak klikkan ni balik. Kita klikkan dulu. Kemudian kita akan tutup cap dia. Masukkan gasket. Kita akan masuk cap dia. Kita akan screwkan dia 4 biji tu dengan flat screwdriver tu. Skru dia kecil, jadi korang kena hati-hati bila letak kat sini. Skru dia boleh kena berhati-hati sikit. Kalau jatuh balik dalam enjin, masalah. Macam aku guna handle dia. Lebih cepat sikit lah untuk yang ni. Okey, siap bahagian kelas. Kita nak buat pemasangan bahagian blok dia. Dan timing chain dia. Untuk timing chain aku gunakan 94L 96 84 kalau tak silap aku. Aku pun ingat lupa. Kalau tak silap aku 84L. Sebab ni dah pakai blok ES5 high power. Kita masukkan center bush. Center bush ni penting. Masukkan gasket dia. Bersaiz 53mm. Masukkan tempat dia. Dia agak fit sikit. Hati-hati takut terkoyak. Dan next process, masukkan rantai dia. Kita akan masukkan plate dia tu. Jadinya bolt ni korang kena hati-hati. Sebab kebiasaannya kalau terlalu ketat, dia akan mudah loose. Kau kena lebih berhati-hati lah untuk bolt ni. Double check.
Tak terlalu ketat dan tak terlalu longgar. Masukkan roller. Dan kita akan cuba pasang blok ni. Masukkan piston dulu yang dah siap di. Masukkan piston ringnya. Kita masukkan pin piston. Pastikan piston tu betul-betul pada tempatnya. Kita masukkan je macam biasa. Aku masukkan kat blok supaya lebih mudah. Kat blok besi ni berat kita nak buat kerja. Di sini cuba ketuk-ketuk sikit. Biasanya piston head power ni agak sendat sikit lah. Jadi korang kalau lepas overhaul, kalau boleh berpantang dulu sikit. Dah masuk, kita masukkan dia punya clip pin piston. Piston ni kadang-kadang dia agak susah. Jadi korang kena hati-hati, takut terpelanting hilang. Jadi sebelum kau masukkan blok tu, kau pastikan ada minyak sikit pada piston. Itu ni kau just tolak je. Okey, kita tolak. Kadang-kadang sangkut pada center bush. Boleh kau gunakan hammer getah untuk ketuk masuk. Tapi pastikan betul kedudukan dia, baru korang ketuk. Dia dah masuk pada tempat dia, korang just pusing balik piston supaya dapat TDC yang tinggi, senang untuk kita buat kerja. Kita ketuk balik sikit. Siap bahagian blok. Jadinya kita akan ke next proses, iaitu warna biru ni satu je. Ambil salah. pasang sampai siap. Tak banyak ini. Video ni aku recording balik. Banyak ini. Jadinya aku decide untuk pasang magnet coil. Untuk rectify power Fedrin pun boleh pakai sama. Kau just ketuk. Macam aku tak suka gam yang terlalu banyak. Aku akan gam ni sikit-sikit saja. Okey, jumpa lagi.